Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang BMW ni. Tahun 2016 tahun 2016 BMW 318i. Okey, 1.5 lah, 1.5 3 silinder turbo. Harga cuma jual 40,800. Kalau kereta ni buat loan lah, loan bank 700 lebih. 700 lebih. Zero deposit lah. Zero deposit ada, kalau ada muka mungkin 700 boleh dapat lah. Ikat ini kereta boleh ikat 6, kredit boleh sampai 8 tahun. Dalam macam ni. Okey, dia punya leather masih cantik lagi. Jadi dia punya button semua okey lah. Sebab tak silap ini local spec lah. Local spec, button semua bukan getah lah. Okey. Mileage dia 98,000. Dia dulu servis BMW punya. Komputer dalam. Setahun agak-agak jalan 3,000 lah. 3,000 macam ni. Belakang pun leather cantik-cantik semua. Okey, belakang macam ni. Memang cantik. Tahun 2016 tahun 2016 BMW 318 Luxury 1.5 auto. Sisi kecil. Tapi dia turbo Dia turbo bawa memang banyak sedap. Harga jual kalau cash 40,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu BMW sisi kecil punya, kita sini ada sebiji. Sisi kecil jimat minyak lah. 8 speed lah, tak silap dia punya gearbox 8 speed. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.